Okay, Assalamualaikum warahmatullahi and a very good morning to everyone. Okay, alright, kita akan terus sambung sesi kelas kita hari ini. Okay, sebelum kita masuk kepada topik, okay, just to do some refresher. Okay, right. Pedagogi permata ada berapa? 5. Yang pertama, bermain sambil belajar. Apa yang dikatakan bermain sambil belajar? Okey, dalam setiap aktiviti yang dilakukan itu, dia dilakukan secara bermain tetapi ada elemen pembelajaran dilakukan bila dia dibimbing dan dipantau oleh pendidik awal kanak-kanak. Okey, yang kedua? 3E. Apa itu 3E? Hello. E yang pertama? Explore. E yang kedua? E yang ketiga? Okey, apa kebaikan 3E ni? 3E ni menjelaskan untuk apa? 3E menjelaskan untuk apa? Manipulasi, penyiasatan. Ya. Yeah. Very good. Okay, itu adalah 3E. Bila kita allow the children melakukan penyiasatan, melakukan eksplorasi, melakukan penyelesaian. Okay, dan yang ketiga? ABP, amalan bersesuaian mengikut perkembangan. Okey, apa yang dikatakan ABP tu? Apa maksud ABP tu? Alright, good. Setiap apa yang kita nak buat mesti mengikut apa? Milestone kanak-kanak. Okey, satu contoh, kalau kanak-kanak umur 3 tahun tapi dia dah boleh, dia ni special case, dia dah boleh ada milestone 4 tahun, di mana kedudukan dia? You want her to be in 3 tahun atau 4 tahun? 4 tahun, why? Sebab dia dah ada tahap milestone dia yang 4 tahun. You tak boleh drag pembelajaran dia kepada 3 tahun sebab dia dah advance. That's why kita ada permata genius. Okay, alright. Kemudian yang keempat, pendekatan bertema. Apa itu pendekatan bertema? What is thematic? Apa itu thematic? Okay, kita ada dedicated tema every month. Satu-satu bulan, contoh, bagi saya contoh. Tema, itulah favourite cikgu kan. Haiwan tak habis-habis. Okay, dalam satu bulan tu tema kita adalah haiwan. Tapi adakah tiap-tiap minggu bertukar? Okay. The subtema, very good. Kalau tema besar haiwan, subtema minggu pertama apa? Haiwan ternakan. Dah agak dah, itulah dia. Minggu kedua? Haiwan liar. Yang tema untuk minggu ketiga? Haiwan kesayangan saya. Yang minggu keempat? Serangga. Okay, right. Itu apabila bertema. Okay. So kita akan masuk kepada pedagogi dia yang ke-5. Yang terakhir iaitu pendekatan projek ataupun project based learning. Okay. Apa yang sebelum itu, apa yang you faham pasal project based? Apa yang you faham pasal pendekatan projek? You dah faham dah yang 4-4 ni. Tapi apa yang ada dalam minda you bila saya kata project based learning ataupun pendekatan projek? Anyone to share? Dia menggunakan 3E. Alright, project based itu menggunakan 3E. Lagi? Dilakukan secara berkumpulan dan juga boleh di individu juga.
Okay, lain? Very good, thank you. Lain? Selain? Yes, problem solving, menyelesaikan masalah. Bukan masalah besar-besar ya, bukan masalah politik, masalah negara. Okey, mereka menyelesaikan masalah-masalah yang mereka suka apabila lihat kepada satu topik yang mereka nak ulas ya. Okey, right, nak tahu. Okey, right. So, untuk sesi hari ini, of course, pembelajaran akan diteruskan dengan pengenalan dan konsep project based learning. Kelas dia pendekatan projek, tapi dalam slide saya kita akan gunakan short form PBL ya, project based learning. Ya, boleh? Ya. Alright, kemudian yang kedua, objektif dan kepentingan dia. Kenapa kanak-kanak ni perlu kepada PBL? Kenapa permata fokus kepada PBL dan dijadikan PBL itu sebagai salah satu pedagogi? Peranan dan pelaksanaan you all sebagai seorang pendidik dan bagaimana nak melaksanakan PBL tu sendiri ya. Dia ada dia ada fasa-fasa tertentu untuk melaksanakan PBL tersebut. Kemudian bagaimana kita nak melibatkan ibu bapa dan community, sebab selalu kalau kita buat projek, kita penat kan bila kita sahaja yang bertanggungjawab. Sedangkan kita ada ibu bapa, kita ada shareholders kita, ibu bapa kita, community kita untuk sama-sama membantu dalam projek. You must remember class, it takes a village to raise a child. Maknanya apa dekat situ? Dia perlu semua orang memainkan peranan dalam membangunkan, dalam develop children ya. Kemudian aplikasi praktikal di mana you kena buat benda dan bentangkan. Dah semalam saya rasa Puan Anita ada masukkan tak saya punya report on tu. Did you go through, manage to go through apa ni? Dapat tak roughly idea macam mana nanti nak jalankan benda tu? Okay, good, very good. Okay, right. So hasil pembelajarannya daripada sudut pengetahuan, you all akan memahami konsep dan prinsip PBL itu sendiri, mengenal pasti kepentingan PBL dalam kurikulum permata negara dan menguasai langkah-langkah pelaksanaan. This is very important. Dan daripada segi kemahiran, you be able to merancang projek yang sesuai dengan tahap kanak-kanak. Sebab dalam PBL, umur yang digalakkan adalah daripada 4 tahun. Tetapi kalau 3 tahun tadi saya cakap, kalau 3 tahun tadi dia sudah mempunyai skill atau kemahiran atau tahap milestone yang berada di 4 tahun, so kita boleh sahaja serapkan kanak-kanak ini kepada 4 tahun dan dia boleh bersama-sama menggunakan PBL sebagai pedagogi dia ya. Memfasilitasi pembelajaran secara efektif. Tugas kita sebagai pendidik dalam PBL ini akan facilitate pembelajaran. Kita tak bagi jawapan tapi kita create satu ruang, satu tempat di mana kanak-kanak ini akan boleh bertanya supaya mereka dapat mencari jawapan kepada pertanyaan mereka sendiri. That is the project base ya. Kemudian melibatkan ibu bapa dan community. This is saya punya saranan. Setiap kali kita lakukan projek, please involvekan ibu bapa dan community. So dalam aplikasi pula, you all boleh melaksanakan PBL di bilik darjah, menilai pembelajaran kanak-kanak dan mencipta pengalaman pembelajaran kanak-kanak. Sebab sesuatu projek yang kreatif itu datang daripada seorang pendidik yang kreatif. Ya. Alright. Kelas, ini adalah gambar. Biarlah gambar berbicara. Okey. Kumpulan 1. Kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Mana kumpulan 1? 2, 3, 4. Now, dalam kumpulan, tolong bincangkan apa yang sedang berlaku di dalam gambar-gambar ni. Apa yang sedang berlaku
Cikgu sendiri tak boleh nak menganalisis. Okey? Apa yang sedang berlaku, apa yang akan berlaku seterusnya. Dan yang ini, bagaimana situasi ini boleh menjadikan projek pembelajaran di taska. Bagaimana perkara-perkara yang you all lihat, gambar-gambar yang you lihat ini boleh dijadikan projek di taska. Okay, bagi tajuk. Bagi tajuk daripada situasi ini, apa yang boleh dijadikan projek pembelajaran di taska. So saya bagi you 5 minit untuk berbincang dalam grup. Okay, menjawab persoalan saya. Okay, mulakan sekarang. Tulis dalam your punya apa A4 paper boleh? Ada A4 paper? Ada A4 paper, Puan Zara? Okay, teruskan. A4 paper turun suruh ni. Okay, discuss. Bermula sekarang 5 minit kelas because you kena bentangkan bagi tahu I apa benda. Apa yang sedang berlaku. Kemudian apa yang berlaku yang akan berlaku seterusnya. Bila apa yang akan berlaku seterusnya, apa yang ada dalam minda? You kena buat apa? Andaian, betul tak? You kena fikirkan apa yang akan berlaku. Mungkin akan 2-3 perkara yang berlaku. Are you okay this group? Okay. Sebab dalam seterusnya tu dia ada pelbagai kemungkinan hujan berhenti, hujan semakin lebat. Lepas tu apa lagi? Yes. So kena fikir. It doesn't matter because yang apa yang berlaku seterusnya tu dia memang banyak. Okay, apa yang berlaku seterusnya tu dia ada banyak possibility. Okay, list down ke selagi mana yang you dapat.
Apa yang berlaku seterusnya ada berapa? Apa yang berlaku seterusnya, apa yang you... Oh, tak dapat lagi. Ha? Ya, kalau Yon gambar apa? Yang jambatan gantung. Okay. So apa yang berlaku dekat situ? Boleh, maknanya dia ya. Ya, boleh. That's why I kata possibility-nya itu adalah jambatan yang tak siap. Okay, jambatan yang tak siap. So incomplete, dia tak siap. So apa yang akan berlaku seterusnya? Ya, possibility-nya akan diteruskan supaya sehingga dia siap, complete. Okay, kemudian? Kereta boleh lalu. Okay, so maknanya bila dia complete, kenderaan boleh berjalan di atasnya, melaluinya. Lagi? Di luar kotak kanak-kanak. Jangan fikir sini. Kenapa kanak-kanak akan fikir apa? Aha, you rasa kanak-kanak boleh berlari, tiba-tiba macam, oh! Kan, okay. Possibility banyak. Apa yang akan dapat? So, senaraikan aja. Senaraikan aja. Selagi berapa banyak you senaraikan. Kemudian daripada yang itu, dan you fikir, apa daripada yang itu, apa projek yang you boleh buat menggunakan situasi ini? Faham? Selesai ke? Hai. Kalau saya 1 minit je dah siap ni. Tak, it's okay. Sebab bila dekat yang berlaku seterusnya, dia akan banyak pendapat. Sebabnya yang tu apa? Gambar apa? Okay, right. Itu situasinya. Okay, apa yang seterusnya akan berlaku? Makan. Dia sedang makan. Dia sedang makan. Lepas tu dia kenyang? Kerana dia akan duduk berehat. Okay. Okay. Itulah seterusnya. Setuliskan. Buat point-point je. So daripada you punya yang berlaku seterusnya, you boleh terfikir, okay, projek apa yang I nak buat untuk kanak-kanak, bersama kanak-kanak. Sebab gambar ni harus dilihat daripada perspektif kanak-kanak. You kena turunkan diri you sebagai kanak-kanak. Mungkin lepas ni ayam ni nak pergi mandi. Tak apa. Dah. Berapa yang you dapat? Projek apa yang you boleh ni? Satu je projek? Buatlah banyak-banyak. Kita bagaimana plan itu bentuknya, belajar bagaimana ujian terjadi, belajar tentang keselamatan ketika Tanah? Soil tu macam mana bila tanah kena hujan? Kan bila yes, tanah to grow plants. Kalau tanah kering actually plants tak cantik. Tapi kalau lebih air pun tak ni. So itu boleh jadikan long project tau. Okay, kelas sudah ke? Sudah? Alright. Kumpulan ni bentang dulu. Okay, kumpulan ni bentang dulu. Okay, dah. Come ke depan.
Okay, tunjuk dekat kawan-kawan, you punya picture apa? Okay, kelas, fokus. Kedua, gambar yang kami dapat adalah gambar yang soalan yang pertama, apakah yang sedang berlaku di sini? Bila kita semata kanak-kanak yang saya nampak sekarang ni hujan. Sedang hujan, budak sedang bermain dengan hujan. Lepas tu soalan kedua, apa yang berlaku seterusnya? Kanak-kanak akan lepas hujan berhenti akan keluar pelangi. Pelangi sebab itu biasa dia kanak-kanak keluar pelangi. Daripada dua persoalan ni, kita boleh come out dengan beberapa projek. Pertama, kita belajar buat aktiviti tentang cuaca. Tentang cuaca, kita ada cuaca musim dan juga cuaca 4 musim. Good. Luar negara. Yes. Dan seterusnya belajar tentang bagaimana hujan terjadi. Hujan terjadi, kita akan tanya, biasa budak akan tanya macam mana air boleh turun daripada langit. Dari mana datang air tu? Itu persoalan yang akan tanya dan daripada situ kita boleh buat aktiviti dan tunjuk macam mana air komunikasi proses hujan tu. Seterusnya Kuat projek sikit. slow. Seterusnya projek tentang pelangi. Macam mana pelangi tu terbentuk? Selepas hujan keluar pelangi, dari mana datang warna-warni tu? Bila hujan berhenti, matahari pun timbul. So daripada cahaya matahari tu dia ada biasan cahaya daripada hujan keluarkan warna pelangi. That's good. Kenapa warna-warna pelangi pada kanak-kanak. Okay, seterusnya tentang tanah. So, selepas hujan apa yang berlaku dekat tanah? Tanah itu basah. Kita boleh ajar tentang tanah kalau tanah yang subur, tanah yang kering. Macam mana tanah tu penting untuk tumbuhan. So the cycle of kenapa hujan? Kenapa hujan? Kenapa tak panas je sepanjang masa? So hujan ni kita bercerita pentingnya for the tree to eat, to grow. So dia tak tahu hujan tu ada benefit selain dia. Selain dia. So pun untuk manusia mungkin kalau dia untuk budak saya senang, bila hujan aku rasa lebih juga lebih nyaman. Panas lagi. So macam kita kata animals also need water. Kalau kering hujan macam mana the water at the pond, at the sea, take the level. Kita boleh tunjukkan gambar, video ke, banyaklah boleh kita So, I boleh rangkumkan yang ni tadi adalah kepentingan air. Kepentingan air. Okay? Setuju? Thank you very much. Well done. Kelas, dengan satu gambar sahaja, alright, sebenarnya kita tidak perlu mengajar pun, inilah jawapan dia pada kanak-kanak. Tetapi, apa yang kita boleh buat, sebenarnya tadi, bila I bagi senario, I tak cakap, cukup. I suruh you all keluarkan berapa banyak sahaja yang you all boleh buat. You can come up with how many topics for ni? 5 with one picture. Itu baru you debrief sendiri tau. You bayangkan kalau you ada kanak-kanak 10 orang, 10 topik you boleh keluar daripada mulut kanak-kanak. That's the important. Setiap kali bila you bersama kanak-kanak, cuba dengar, perhatikan, oh apa yang mereka suka, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka communicate, apa yang mereka komunikasikan. So that is very important sebab kita nak tahu ke mana kita nak bawa hala tuju komunikasi kanak-kanak ni. Where we want to bring diorang kepada satu level yang berbeza yang boleh lagi membuka minda mereka untuk berfikir lebih deeper and wider. Okay?
Kumpulan mana lagi? Kam, belakang. Kam? Ya. Cik, dia tanya, kumpulan kita. Ya, kumpulan you. Kalau I tak tunjuk sampai besok pagi, dia tak habis. Okay, right. Show me where you punya picture dan terangkan kepada kelas. Ini Assalamualaikum. Korang dari kelas 1, korang dapat gambar ni. Gambar. Kalau setengah pendidik ni dia kata, mampuslah I, matilah I, apa I nak ajar ni, apa I nak buat pada projek ni. Okay, kita dengar. Diorang ni boleh tak sahut cabaran yang ni? Mula nampak macam susah juga Korang mula-mula apa juga ni? Okey, yang kita orang faham, okey, ini jambatan yang belum siap. Okey, untuk soalan yang pertama, apa yang sedang berlaku di sini? Okey, contoh dia jambatan yang tak siap lagi. So kiranya maksudnya jambatan ni dalam proses tengah nak buat. Contoh yang lain, ada crane yang tengah bantu untuk siapkan jambatan. Tu ada pekerja lain lagi untuk bantu siapkan jambatan ni. Okey. Contoh lain, jambatan yang tinggi. Okey, untuk soalan yang kedua, apa yang berlaku seterusnya? Jambatan akan disiapkan dengan sepenuhnya. Kereta, orang boleh lalu dan gunakan jambatan ni. Ya, itu dulu contoh. Okey, untuk bagaimana situasi ini boleh menjadi projek pembelajaran di taska. Contoh boleh buat puzzle untuk dia completekan jambatan. Contoh lain, buat blok untuk buat jambatan yang ukur. Kita ada contoh lain, kiranya contoh daripada blok tu macam mana kita nak stablekan jambatan tu supaya boleh digunakan. Contoh. Itu saja. Okay. Cabaran tak sepenuhnya diambil. Okay, thank you very much. Well done. Okay, kumpulan belakang. Sarah and the group. Okay, Sarah, what is your picture? So we are from group 3. We are this picture. So from what I think is have two topics, which is like one is occupation, one is healthy eating. So I will explain how it's related. Okay, so like we see here is occupation. For example, we teaching about farmer. So the children will like plant the veggie or what. Then objective they will explore, experience, know about the farmer work lah. First question, what happened? Children explore the soil, the texture, water, hard, if got any small branch inside, small rock inside, they will explore that one lah. So children also play in water because as you see here is a bit, the water is like a bit watery. So what's gonna happen next? Children will know about the soil is the thing. The children will think how the soil become watery, which is like the little thinking lah, how is the soil become like a bit watery, sticky like this. So children wash hand after playing. After that, we are teaching about the plant, and there will be the plant consumes water, keep watering. So after the plant grow, what we can do with the plant. So this one already relate to healthy eating, which is small topic, very stable. So children teach about the good things will happen to your body if you eat vegetable that you consume. So it's actually relate. And for the activity about the first big topic is teacher can create one messy place like Cornstarch. become like a black. So mix with coffee or what. So it's safe to explore. Correct. But if they explore outside, is it okay for you? Yes, I recommend this. But some of the taska is like short load, Yeah. especially my taska. But we buy from outside DIY source, the one
one that is plant. Okay, right. Okay, thank you. Okay, last group, come. Dapat gambar ayam tengah makan. Kalau untuk apa yang sedang berlaku, yang pertama, anak ayam melihat cara ibu ayam makan. Lepas dia tengok, dia akan meniru gaya ibu dia makan pula. Lepas tu, ibu dan anak ayam ni makan guna paruh. Sebab budak-budak mesti akan pelik kenapa tak makan guna tangan. Tak semua binatang ada tangan kan. Untuk apa yang akan berlaku, itulah yang tadi tu, yang dia tiru balik, dia tengok tu cara mak dia makan, tu patut-patut dia akan tiru lah. Lepas tu anak ayam sudah boleh mengenal makanan. Maknanya lepas ni kalau kata dia nampak dedak tu mak dia tak ada, dia tahu itu makanan, dia akan pergi, dia akan makan. Lepas tu yang akan berlaku lagi, ibu dan anak ayam akan kenyang lah lepas makan ni. Lepas kenyang mungkin diorang akan membuang. Itu apa yang akan berlaku. Kalau bagaimana situasi ini boleh menjadi projek, yang pertama, kanak-kanak akan meniru gaya atau pergerakan pendidik atau yang macam cikgu pengajar, kena buat lompat ke menari, budak-budak akan kembali. Lepas tu, nombor dua, kanak-kanak boleh belajar makanan yang sesuai untuk ayam. Tak semua makanan sesuai untuk ayam. Contohnya bagi makan rumput ke. Makan ayam kan dia ada makanan dia sendiri. Yang mana kita boleh ajar makanan yang sesuai untuk ayam. Lepas tu, tak semua binatang ada tangan. Jadi ada setengah binatang juga makan guna paruh. So, ayam lepas tu Angsa. boleh belajar mengenal makanan yang berkhasiat kepada kanak-kanak. Kenakan makanan berkhasiat kepada kanak-kanak. Alright. Okay. Kat sini I boleh nampak. You boleh buat pasal apa? Habitat, ciri-ciri kan. Persamaan, perbezaan dengan ni. Kan maknanya long, banyak benda yang you boleh buat. Ya, jangan hanya fokus pada yang tadi tu je. Okay. Alright. Okay. Thank you. So, bila kita melihat kelas, bila kita melihat dalam satu gambar, boleh dipelbagaikan projek itu. Mula-mulanya asas dia melalui apa? Yes, tanda tanya. Tanda tanya tu adalah curiosity kanak-kanak nak tahu. Nak tahu. Bila ada pertanyaan daripada kanak-kanak, maka keluarlah tadi tu semua yang bukan-bukan tu. Yang bukan-bukan, yang akhirnya mana dia akan menjadikan satu pembelajaran, satu proses yang menyeronokkan bila kanak-kanak go deeper lagi. Oh, ayam ni tiba-tiba you bawa lawatan ke mana? Pergi ke zoo. Ataupun pergi ke yang menternak ayam. Melihat bagaimana pakar orang yang tu bercakap pasal ayam. Okay, so maknanya daripada satu benda itu you susun aktiviti yang membolehkan kanak-kanak ini belajar lebih dalam lagi mengenai sesuatu objek. Okay, so faham tak setakat ni? Faham ya? Alright. So kita akan break sekejap.